Kita ada 4 motor sempena promo raya ni guys. Okey, yang pertama kita ada Moda Mocha. So, untuk Moda Mocha ni, untuk hari raya korang, kalau warna ni memang sangat-sangat cantik dan lagi matching kalau korang punya baju raya sama dengan warna motor ni. So, untuk yang berminat, harga bulanan dia sangat rendah, hanya RM137 sebulan saja. Yang kedua pula, kita ada LC135 untuk warna hijau. Okey, budak-budak PCO mesti suka motor ni. So, untuk kegunaan long distance, sangat-sangat sesuai. Saya recommend untuk motor ni dan dia juga tahan lasak. Untuk yang berminat, harga dia murah saja, bulanan serendah RM260 sebulan. Yang ketiga, korang pernah dengar tak konti killer? Okey, dekat sini kita nak tunjuk untuk Z15 GT Moped Killer. Kelebihan dekat Z suku ni, setakat nak main dengan budak-budak PCO yang tadi-tadi kita cerita tu kan, memang sorry lah, ini lagi ke depan. Harga berbaloi, design reka bentuk yang sangat cantik. Bulanan serendah RM256 sahaja. Okey, yang terakhir kita ada S-Max V3. Untuk S-Max V3 ni, yang mana duduk luar negeri yang duduk Kelantan ke, duduk Pantai Timur mau nak luncur, memang sesuai lah motor ni. Untuk harga bulanan pula RM458 sahaja sebulan. Okey, untuk motor yang saya review, yang mana motor pilihan korang untuk hari raya nanti. So, kalau korang berminat, boleh tekan form di bio.